Harap okey lah kamera Farah. Dekat. Tak panas. Tutup dulu apa ni? Yang udang yang kita dah siang tadi. Tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berterabak. Macam banyak sangat minyak kau, Farah. Farah tak suka minyak terlebih masak ni. Tak suka terlebih, tak suka kering. Sebab bila kering susah nak masak. Oh, Allah, Allahu Rabbi Allah. Melekat. Dengar tak? Allah. Sesak nafas tau. Tadi okey je. Dia boleh datang tiba-tiba je. Allah. Jadi kalau terperanjat, tersentak ke dengan sesuatu, dia boleh kena. Kalau tak tahulah. Mula-mula dulu tak adalah teruk ini. Sekarang mudah kalau terperanjat pun boleh kena ya serangan asma tu. Sakit jangan dibuat-buat. Jangan kita kata sakit padahal kita tak sakit. Nanti sakit betul-betul. Sebab kata-kata kita tu boleh jadi doa kan. Jangan. Tak ada siapa nak sakit korang. Jangan buat alasan sakit. Apa-apa pun masalah. Nanti sakit. Jangan main-main. Tak tertanggung. Tadi Farah baru je sebut pasal asma kan. Kita peranjatkan sebab benda lah tu. Terus terbatuk, sesak nafas. Sejak akhir-akhir ni dia agak makin, macam Farah rasa makin teruk. Farah doktor memang ada bagi tahu kalau ada dia tak berubah macam ke arah yang tu sangat, kena pergi check up balik. Tapi Farah memikirkan anak Farah. Ayah dia memang boleh jaga, tapi kita mak ni kadang nak jauh dengan anak kan. Anak kita pula sebelum nak tidur kat riba kita dulu. Memang cari. Banyak minyak ni. Rasanya macam terlebih minyak. Farah tak suka minyak berlondang. Lagi-lagi nak hidangkan dekat tetamu ke, dekat keluarga ke. Kalau sendiri kita boleh faham lah juga. Kita boleh terima lah lagi kan. Korang jaga diri baik-baik. Masya Allah, dia tiba-tiba je Farah okey je korang. Memang okey je tadi. Dia sebab kata peranjat
dia boleh jadi macam tu. Berhabuk jangan cakap. Cepat minum korang. Kalau korang ada masalah yang sama, korang minum air suam. Air suam tahu suam. Macam tadi tu Farah minum air mineral. Dia lagi satu, asma tak boleh letih sangat. Kalau korang tak ada sakit tu kan, korang boleh buat kerja rumah ke apa ke, buatlah korang. Bila korang sakit, terpaksa tangguh. Bila bertangguh tu, rumah pun nampak tak syok. Lepas tu, bila kita bertangguh, kepala otak kita terfikir-fikir bila nak buat. Tapi badan ni tak berdaya. Dia sakit. Jagalah kesihatan, jaga makan minum, jaga kebersihan, insya-Allah. Kebersihan lah utama. Macam Farah sebelum ni, Allah terpecik. Apa ni? Bela kucing kan. Tapi Farah terpaksa tak dapat dah nak peluk-peluk. Bestnya dengan mercun, masya-Allah. Si diorang happy kan, kumpul ramai-ramai family. Mudah-mudahan diorang sentiasa dalam rahmat Allah. Tahun ni memang betul-betul meriah. Sebelum kita puasa hari tu, kita dah dengar bunga api dulu, tahun baru Cina kan. Ya sayang, tak ada apalah bunga api sayang, relax je. Sesak nafas tau, tak tahan. Kejap korang. Farah kan, sebelum ni rasanya yang dulu tu bukan asma. Sebab selepas Farah di Wallahualam lah, setiap seorang ujian dia berbeza. Lepas tu ketentuan dia kan, ada orang okey je, tak ada masalah kesihatan dia. Ada yang makin baik, ada yang ada yang makin baik lah masuk Farah. Macam Farah, tindak balas Farah selepas Farah dicocok, yang mana tahulah Farah tak boleh minum air kelapa yang original. Farah dengan suami setiap bulan, kalau ni memang setiap bulan kita orang akan cari air kelapa yang tanpa letak gula, tanpa letak ais, original. Kita orang selalu pergi kat Ching tu, jual kelapa tu, memang buka sebiji, seorang sebiji, minum original macam tu, original. Selepas Farah dicocok tindak balas orang lain berbeza ya. Ini bahagian Farah tak nak kata apa-apa, okey. Farah bagi tahu sejak bila Farah jadi macam ni. Farah bila minum waktu tu, biasalah rutin kita orang pergi beli air kelapa, Farah minum on the spot. Jam-jam tu juga Farah batuk lelah. Tak, bukan main-main benda ni, bukan Farah saja cakap. Baru minum, kita pakai straw kan, dalam plastik kat tepi tu. Minumlah macam biasa, bau je, sedut. Telan yang pertama tu dah batuk, sesak nafas. Suami Farah pun dah panik dah waktu tu, sebab dia tahu Farah boleh minum air kelapa ori tu macam tu je. Tapi tiba-tiba tak boleh.
serius, bukan ada-adakan cerita. Dah bahagian Farah. Ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh korang tunggu lagi tau, dia pecah minyak. Santan. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, lupa. Selalu tuang santan ni dekat dalam bekas dulu, check dulu. Allah, minyak terbanyak. Minyak terbanyak ke? Aduh, terbanyak lah. Baby, nak susu lagi? Boleh. Boleh sayang. Mana botol? Botol mana? Botol mana? Letak ayam, letak santan, letak asam jawa. Farah tak pakai asam keping, Farah suka pakai asam jawa. Asam jawa segera macam ni, dia memudahkan Farah lah. Bahan perasa kita letaklah. Gula Melaka. Gula Melaka Farah letak dalam beg macam ni. Macam ni lah beg ni. Ni bukan ziplock kan. Tapi Farah letak yang tadi Farah cerita apa tu? Apa daun kunyit. Farah letak dalam bekas macam ni, tapi dia comel punya. Farah tak letak satu. Patut beli yang mini. Mini tu boleh letak seketul. Kalau yang ni letak seketul, manis lauk. Farah tak suka rendang manis lah. Lain orang lain cita rasa kan. Macam Farah tak suka manis lah. Sebab Farah dah biasa kok makan yang Umi Farah punya. Dia punya rasa garam, dia punya rasa gula tu balance. Farah tak pakai gula putih. Ada orang pakai masak rendang gula putih kan. Farah ikut macam Umi Farah lah. Umi Farah pun kadang-kadang kalau tak ada gula Melaka, dia pakai gula putih. Tapi gula putih dia kurang sikit dia. Tak adalah kurang apa pun. Tak adalah. Okey je lah. Kalau Allah dah bagi kata sedap lah kan. Sekejap anak Farah dia nak susu. Sebab tu Farah suka pakai sudik besar nak kacau ni. Ya sayang. Ya. Kenapa? Nak susu? Okey. Ibu kecilkan api. Anak Farah dia nak susu lagi.
Kenapa buat apa tu? Ayah, ibu bagi tu ayah. Ayah. Ayo, ayah marah ibu tak tahu. Awak ibu cakap dengan ayah. I'm sorry. Okey, ibu maafkan. Nah, minum susu cepat. Cepat. Ayah. Nanti ibu dah settle, kita main sama-sama, okey? Sini sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Susu. Ayah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.